Jururawat, adakah anda membawa kami makan tengah hari? Saya sangat lapar. Kemana awak pergi? Saya perlukan makanan. Cik Smiley, boleh saya dapatkan sedikit makanan? Saya lapar. Hello? Saya perlukan makanan. Tolong. Oh, awak kena bayar, Kate. Baiklah. Ini dia. Terhayır üstüne siyamara, Kate. Stir-fry dan ice sedikit stir-fry. Stir-fry kuzier. Ingat di dalamnya. Oh, itu menjijikkan. Oh, baunya sangat teruk. Saya tidak akan makan sampah. Saya senang makan. Apa yang akan berlaku untuk saya? Saya sudah sediakan bayaran. Itu perkara lain, Jess. Ini makan tengah hari Anda. Oh, that's sunshine. Apa? Emang itu sayur-sayuran? Indijit sayur-sayuran. Nak pulangkan. Tak makan tu. Betul? Baiklah. Angel pesan makanan yang betul. Kita akan dapatkan McDonald's. Itu perkara lain. Mari kita cuba. Oh, yay. Oh, bau apa ini? Apa itu? McDonald's? Saya mau. Adakah awak ada sesuatu untuk saya? Oh, kentang goreng. Sempurna. Hei, ini makan tengah hari saya. Dia curi makanan saya. Bagus. Mari kita coba. Ia sangat sedap. Terima kasih, Jess. Dari mana datangnya bau itu? Dari sebelah Tiffany? Oh, saya sangat lapar. Adakah itu makan tengah hari saya? Oh, tidak. Saya tidak makan itu. Apa bau itu? Oh, ya ampun. Ya burger. Sam, datang sini. Ambil burger itu daripadanya. Baiklah, Cik Tiffany. Jess, pulangkan semula. Tiffany, ini dia. Oh ya, saya juga mahu kentang goreng. Selesai. Kate, Tiffany perlukan kentang goreng. Apa? Oh, terima kasih, Sam. Apa yang akan saya lakukan tanpa awak? Sekarang saya boleh makan tengah hari. Apa masalah dengan perempuan? Tolong jangan rosakkan selera saya. Sturdy. Kau yang sturdy di sini. Okay, bagaimana kaki awak? Ya, saya boleh nampak ia teruk. Baiklah, kita akan cuba regangkan. Okay, jom buat. Begitu sahaja. Aduh, sakit. Oh, ini mari kita fikirkan. Itu sahaja. Biar saya beri awak pil. Oh, ya, ini dia. Jangan bantah. Minum. Ia akan membantu. Ayo. Baiklah, saya cuba. Rasanya tidak sedap. Ia menjijikkan. Apa ini? Bawang? Oh, selamat petang, Jess. Apa yang salah dengan kamu? Biar saya periksa kaki kamu. Memang ada masalah di sini. Bagaimana saya boleh membetulkannya? Saya tidak tahu. Oh, sebenarnya saya tahu. Saya perlu fikirkan. Saya dah dapat. Saya akan beri kamu IV. Ia akan mempercepatkan keadaan. Demi, Anda boleh pergi sekarang. Saya akan tidur sebentar. Oh, ada Twitter is cantik. Saya siralakan sertifikat. Mari kita letakkan IV di kaki Bert. Saya akan sambungkan semua tiup dan pasangkannya ke bag IV. Bagus. Sekarang mari kita masukkan ke dalam kaki saya. Begini caranya. Saya suka. Oh, itu lebih baik. Apa yang sedang berlaku? Adakah itu IV saya? Dia ambil ubat saya. Beraninya dia? Amar serius kau teruk cunya untuk ini. Mencari treasure kesedihan IV saya. Mari kita letakkan dalam sisa toksik sebaliknya. Irak sangat masam. Apa yang berlaku kepada saya? Saya menggigil seluruh badan. Itu sangat lucu. Siapa awak? Adakah awak pesakit baru saya? Oh, saya minta maaf. Saya benar-benar terlupa tentang awak. Cik Tiffany, apa yang boleh saya lakukan untuk awak? Oh, wow. Untuk 2 jongkong emas tulen, saya pasti boleh cari penyelesaian untuk masalah awak. Saya ada blaster istimewa. Saya akan baiki kaki awak dengan cepat. Sekarang awak ada ekor ikan yang sihat dan kuat. Tetapi saya tidak mau ekor ikan. Apa yang telah kamu lakukan kepada saya? Kembalikan kaki saya. Doktor hanya berbuatkan menjadi lebih tua. Saya bisa sebab macam Cik Tiffany. Ini adalah perkara yang berbeza. Biar saya beri anda urutan kaki sebagai gantinya. I'm just Big Sam. Saya suka sehingga saya berplot. Saya perlu bertenang.
Saya berjaya menariknya keluar. Ia sangat teruk. Hai, Sekarang gawe film yang jawab suntikan si kecil. Oh, ayo mari kita mulakan dengan kamu, Kate. Kamu yang pertama. Mari sini. Satu suntikan dan Anda akan sihat. Jangan lari, sayang. Kami sedang menunggu semua orang. Kemudian mari kita teruskan kepada Jess. Datang sini, Jess. Tidak, tidak. Wang tidak akan membantu. Dan dia sudah pergi. kemudian di sana dia. Tiffany, datang kepada saya. Saya akan menyembuhkan kamu. Tidak, Cik Tiffany tidak memerlukan suntikan. Sure, Tiger. Saya dah masuk parit berat. Tolong bukan suntikan. Tolong pergi keluar. Kata boleh pergi, guys. Gadis, saya pernah beri kau suntikan kecil. Tunggu. Kau tak boleh lari jauh dengan pelakon kamu. Kamu gila. Tinggalkan kami. Saya tidak mahu disuntik. Saya takut. Gadis-gadis, di mana kita patut bersembunyi? Oh, lari lebih laju. Oh, gadis-gadis, belum pernah berlari lagi. Berhenti sekejap. Saya akan cepat. Saya janji, Jess, Kate, Tiffany, saya jururawat kamu. Ups, maaf, Dr. Quentin. Oh, saya perlu selamatkan dia. Oh, nampaknya kita sudah pergi. Lihat kaki kita. Kita tidak ada balutan. Dan ia tidak sakit untuk berjalan? Kita sehat. Itu hebat. Kita boleh keluar dari hospital sekarang. Ya, mari kita pergi. Oh, licin. Saya jatuh. Memakai pelakon lagi. Ini semua salah kamu. Kita terperangkap di sini. Oh, saya tahu apa yang saya akan minta. Saya mahu kek dalam bentuk Barbie. Baiklah, itu terlalu mudah. 还选择在 orange pattern di sini. Marcita rambutnya dan letak chair di atas kerusi. Mari ambil hati kami, letakkan dalam acuan. Sekarang mari isi acuan dengan jeli. Bagus. Sekarang saya isi dispenser dengan jam strawberries ya. Coba runner separate dapur ya. Warna itu starting pre-operate. Sekarang saya tuangkan jam di sini. Kita tambah sedikit susu. Jam dan jadian warna yang bit. Oh, sangat baik. Mari kita keluarkan acuan dan lihat apa yang telah kita buat. Oh, betapa cantiknya kek jeli ini. Mari kita letakkan anak patung di dalamnya dan lihat jeli itu bergoyang sangat lucu. Oh, dari mana datangnya angin kuat ini? Kjorn Faunen, ekter pinanten, express not free. Yay, sampron receive frone. Wardipatani. Apa yang Anda lakukan, Chef? Baiklah, ayo. Ibu sudah berakhir sekarang. Ini anak patung saya yang menakjubkan. Dan mari kita letakkannya dalam kek. Saya sebenarnya sudah memasangnya. Sekarang kita perlu letakkan banyak krim pada kek itu. Ya, bagus. Sekarang kita perlu meratakannya. Baik, saya women's spatula. Itu sayang, ang cake ni treat seru led, alayat. May it's runo, kasama mastic sa gulong kinu. Selepas tu, kita potong lebihan dan potong separuh dari satu sasi. Kemudian kita gulung semula dan kita buat corak yang cantik menggunakan lidi. Oh ya, ia menjadi sangat cantik. Tekeren en biget bleji en zante biadat berekurca wamnasirin liele Barbie duyung itu. Wah, hebat dan terdapat sida osorn suena. Sa waktu kemudian kita letakkan mastic berwarna-warni dalam acuan. Keluarkan mereka dan inilah hiasan bertema laut. Sekarang, kita perlukan jali biru dan corak yang cantik. Asir sorda sudah set tu dia asyik lekat kepada kek. Seberat. Oh wow, Chef. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Picit lebih banyak krim putar. Dan Anda tidak boleh mempunyai terlalu banyak daripadanya.
Oh, Kevin, itu terlalu banyak. Semuanya terbang ke arah kita. Apa? Saya sedang ada Korea krim intualat bising dan bisyawat. Saya ada gaun yang sempurna untuk Barbie ini. Ia kelihatan sama seperti dia. Apakah agak sesuai dengan cowok? Emang memang gasway dibuat sirap tembikai dan kek ini menjadi kawan yang sempurna untuk lip. Tahu dah, bukan wajib utang labuji. Shar I berster tirintir. Liv, teruskan dan cuba. Ya, betul. Selamat menjamu selera, sayang. Wah, awak buat kek dengan cepat. Oh, anak patung yang cantik. Oh, saya perlu angkat, kan? Ia kelihatan seperti saya. Sangat cantik. Ada taburan kilauan di sini. Biar saya cuba. Nampak sedap dan rasanya lebih enak. Apa seterusnya? Oh, ia adalah kek jeli. Bagaimana Ifering? Sewer lucu. Saya tidak pernah makan apa-apa seperti ini sebelum ini. Sangat terang. Jeli ini sangat lembut. Saya suka. Apa seterusnya? Wah, Barbie duyung. Saya nak cuba sepotong. Apa itu? Karamel bagus. Mari cuba kek itu sendiri. Saya suka. Sangat sedap. Saya tak boleh pilih pemenang. Saya suka semua kek. Sebab itu saya rasa kamu semua menang. Saya suka semuanya. Dah, hooray! Kemenangan pertama adalah kemenangan bersama. Persahabatan telah menang. Sekarang saya mahu telur goreng. Saya belum sarapan lagi. Oh, ini adalah tugas kanak-kanak. Kami mengambil telur-telur itu. Wah, nenek, lihat. Ya, saya telah memutuskan bahawa saya perlukan telur yang paling segar, jumlah yang tepat. Terima kasih ayam. Rebus telur-telur itu. Mereka pasti sudah direbus sekarang dan panas. Oh, sekarang mereka sejuk. Kupas telur. Pisahkan putih telur dari kuning telur. Baiklah, sekarang kita pilih pewarna yang paling cantik. Saya mahu biru. Itu hebat. Seterusnya kita pilih oranye, merah, dan hijau. 3, 2, sekarang kita celupkan putih telur dalam air. And then disebarkan. Potato sternkan and kem buat air diurus pinggan. Stir. Kami urutkan kuning telur. Kami makarita pengeser. Tambah sedikit sos keju dan campurkan semuanya bersama. Sempurna. Sekarang kita pindahkan campuran ke dalam bag pastry. Iris margarine ke dalam protein berwarna. Oh, nenek akan membakar kami. Ayo. Oh, betul. Oh, saya tertidur sekejap. Sudah tiba masanya untuk mengeluarkannya. Apa? Nasi ini sudah masak dengan sempurna sekarang. Kita letakkan di atas pinggan dan kita buat beruang daripada nasi ini. Bagus. Sekarang kita ambil telur dan pecahkan. Sempurna. Sekarang kita akan buat telur hancur. Kau lecunai dengan baik menggunakan penyepit ni. Baik, wow. Sekarang kita letakkan di atas beruang nasi kita seolah-olah ia adalah selimut dan tambah sedikit sos tomato. Syap. Itu sedap. Apa? Oh, tidak. Saya benar-benar terlupa tentang Liv. Saya akan fikirkan sesuatu sekarang. Semua Kinder Egg sudah habis. Oh, apa yang patut saya lakukan? Saya tahu. Oh, Maria, ambil satu pack Pringles. Kemudian satu telur. Setengah trudela balang. Campur ke semuanya. Dan tambah sausage. Begitu sahaja. Kita goncang dan panaskan sedikit. Dani, sudah siap. Sempurna. Sekarang masanya untuk beberapa sos dan siap. Liv akan menyukainya. Baiklah, mari. Selamat menjamu selera, Liv. Oh,
You telah melakukan kerja yang hebat. Di mana saya patut mula? Telur berwarna. Mari kita cuba. Oh, itu sedap. Dan apa ini? Beruang di bawah selimut telur. Oh, mari kita coba. Ya, sangat sedap. Bagaimana dengan yang ini? Saya perlukan alat makan di sini. Biar saya potong. Wah, sangat kreatif. Mari coba. Sedap. Oh, apa itu? Kenapa ia terbakar di dalam? Saya bakar semuanya. Baiklah, jadi Kevin menang. Yeay, hooray. Saya tahu Liv akan suka. Saya yang terbaik. Sekarang saya mau koktail. Saya perlukan minuman. Sudah senseng. 你是被谁sejak ada pada biasa cincin untuk meja tembikar yang besar aib. Mari kita lihat apa di dalamnya. Wah, ya agak masak. Baiklah, sempurna. Sekarang mari kita potong menjadi segitiga. Sempurna. Letakkan di atas pinggan. Enda serai kita bagi semburan. Mari terbuka tembikai. Sempurna. Sekarang kita perut tembikai, terus kornei gilas. Shower tambah sedikit ais, banyak ais, dan tuangkan keluar sedikit air. Hias dengan oranye dan tembikai dan siap. Wah, Nenek. Nenek memang hebat. Oh, masih ada tembikai di sini. Boleh saya ambil sedikit? Terima kasih. Baiklah, mari kita coba. Aduh, gigi saya sakit dan tercabut. Nenek, apa yang patut saya buat? Kita akan betulkan, sayang. Ini, letakkan beberapa gula-gula getah di sini dan makanlah sedikit coklat. Oh, terima kasih Nenek. Sekarang lebih baik. Wah, sebenarnya saya ada idea. Mari letakkan gula-gula coklat di dalam pinggan. Kemudian tambah beberapa Oreo dan sedikit coklat juga. Saya suka. Sedikit ais krim. Dan sudah tentu, susu coklat. Awing single Adriel Kinchorikid surprise. Dan sekarang kita punya milkshake. Baiklah, mari kita coba. Hei, dari mana datangnya itu? Oh, was Stiliskurit Swole, there is Serge's Berries and Mivil's Juice, aus Geoff Oren. Tayong beri with Sabrainin Just Kapun Galas. Dais ni, sekarang beri with Sabrainin Just Oren, the wakin stay pedi sejuk baku. Yang sering sa sebulir si day strawberry. May shakes dalam goncang, goncang. Dengan si shaggy. Oh, yeah. Sige lagi. Oh, Chef, Anda sudah merokok. Berhenti. Oh, terima kasih. Saya agak terbawa-bawa. Sekarang tuangkan jus strawberry ke dalam gelas. Di sini, hias dengan sedikit pudina dan siap. Liv, coba. Baiklah, mari kita mulakan dengan gelas besar. Apa di dalamnya? Strawberry. Hebat, saya suka. Saya minum semuanya dan tidak perasan pun. Wow, apa ini? Lemonade tembikai? Hebat, malah oren pun sedap. Lazat. Apa seterusnya? Oh, ia kelihatan sangat pelik. Saya takkan cuba pun. Nenek menang. Wah, saya sangat gembira. Terima kasih, Liv. Adakah kamu dengar itu? Saya Pak, soya dan kecil serta padatnya semuanya. Betapa indah. Hebat. Apa? Dan saya mempunyai benda yang sama, tetapi lebih sedikit. Saiz apa itu? Hai gadis-gadis, kamu curi apa yang saya ada? Wah, hebat. Saya pun cemburu. Baiklah, sekurang-kurangnya saya ada sos. Saya juga sayang lebih besar. Ayo, beralihlah. Dakjo ruang untuk sos saya. Apa yang salah di sini? Saya harap sekurang-kurangnya ia sedap. Tidak.
Mari kita tambah sedikit keju di atas. Sama seperti itu. Setiap telepon datang. Dan kenapa? Sekarang. Tak mengapa, hidung saya ada kaitan dengannya. Apakah yang masuk ke dalam saya? Jangan tulis sendiri paket yang begitu kecil. Oh, maaf. Saya tidak sangka awak akan dapat penerbangan. Tapi saya akan cuba mie saya sekarang. Ia begitu sedap, tetapi sedikit sahaja. Mungkin saya akan join Kristia milik awak. Tunggu, apa? Ya. Kamu boleh kongsi, kan? Tak mungkin. Apa yang sedang berlaku? Berhenti, ya milik saya. Apa yang awak buat? Awak telah memutuskan untuk tanggalkan saya untuk not. Dah ya. Awak saya perlu tambah sos. Ya, sos tomato yang saya perlukan. Sangat bagus. Sebanyak mungkin. Hebat. Saya suka. Sekarang, mari kita campur ke semuanya, Retoy. Oh ya, tunggu. Ada sesuatu yang hilang. Betul. Saya akan tambah sedikit keju di atas. Sekarang itu perkara lain. Wow. Oh, sedap sekali. Boleh saya dapatkan sedikit juga? Tolong. Tidak boleh. Ini milik saya. Awak sudah dapat bahagian awak. Ada sesuatu yang... Cuba sos ini. Saya tidak tamak. Saya boleh berkongsi. Tunggu. Sos apa ini? Nampaknya sangat pedas. Hari yang mau. Mau sedap. Eta kesuangkan. Eslet. Es kesuangnya let. Oida, mungkin saya sekarang ya. Pau. Dan ayo. Sedap. Selamat tinggal. Itu pedas. It's menarik. It's every resep dan makna. Nanti ada baik dibayar suruh drink bin saya Gimana betul awak ordering letak now. begitu banyak sos? Bagaimana saya nak letak sekarang? Saya bersemangat coba tapi ia sangat sehera Sama. inner dan Tahu sih. Anda ku bernit finish. Kaya minta maaf. Ayo. Kaya minta tahu dia. Saya suka sosku. Oh, bagus kerana menawarkan ia. Betulkah? Sebenarnya, lihat. Saya akan makan mie lagi. Ya, sekarang situ yang sih. Oh, mari tuangkan sos ini ke atas sayang-sayang. Anda. Apa? Saya nanti nutang kanan di atas. Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada tiup ini di sini. Dia akan berhasil. Mari letakkan di sini dan letakkan di atas. Hebat. Tepat yang saya perlukan. Baiklah, saya sedikit panas sekarang. Adik saya keluarkan ini. Terima kasih kerana membantu. Lihat Merah. bagaimana. Perempuan. Sekarang ini saya agak letih. Saya betul-betul perlukan sedikit keju di atas. Oh ya, ia akan jadi sedap. Memang betul-betul akan. Tunggu. Saya serba. Seperti berbayar ka na. Saya mama DPRD no. Ya, sarap keju ini ah. Oh, serbuk tebal adalah apa yang saya perlukan. Saya tak dapat bayangkan macam mana dia nak makan. Kerja yang bagus. Saya enggan berbaru-baru canao. Saya rasa saya boleh uruskan ini sendiri. Dan ini garpu saya. Tidak perlu 2 garpu di sini. Tidak, bukan 2. Begitulah. Saya akan letak semuanya pada 2 garpu ini. Tunggu apa? Tidak. Itu bukanlah studi dan Makan singgik. dengan tangan Abang dah saya. license boleh selesai lepas. Dokter, sebenarnya Sorry, saya sister. lebih selesa. Jadi jauh lebih cepat. Sedapnya. Tunggu. Terlalu banyak serbuk di atas. Oh, kasihan gula-gula. Bounty Momo coba milkan? Yo, ini kami sakit. Oh, tidak. Terima kasih. Kami sudah kenyang. If I know boy, what is yours you are? Kami tidak mau berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau. Ups, maaf. Saya juga. Kasihan Candy. Berapa banyak colat? Saya tak pernah lihat sebanyak ini dalam hidup Saya saya. tahu awak sangat baik dan selalu berkonsentrasi dengan kawan-kawan awak.
kenapa saya perlu berkongsi? Awak ada bahagian awak sendiri. Ya, saya pada sesuatu yang sedikit lebih kai. Ya tidak banyak sedikit searching di atas rumah. Tapi sebenarnya semua part institut prinsipnya juga itu tidak kegenjur untuk coklat severden for anak seksun lebih sehat. Oh, ayo. Apa yang siapa tak mungkin? Jauhkan diri dari saya dan makan gula-gula saya. Segi empat sama. Hebat. Saya dapat isinya tak lazat. Kau ibarat hebat? Saya sebenarnya manisan. Bolehkah saya masukkan semuanya ke dalam mulut saya sekaligus? Mari kita lihat. Tapi pertama, mari kita susun begini. Multidough. Hebat? Wah, sangat keren. Idea yang hebat. Sekarang mari kita lekatkan bersama-sama dan cuba sekali. Idea yang hebat saya ada. Kenapa awak tengok saya macam tu? Oh, lihat. Kita ambil susu dan gelas yang cantik. Tuangkan berbola coklat ke dalam gelas dan tuangkan semuanya dengan susu. Sekarang, Dark cream disretiat immediate. Anda bersedir. Irama di atas. koktel, beberapa hiasan, tabur dengan kacang jeli merah, dan tentunya straw. Koktel sudah siap. Pergi dari sini. Begitu sedap. Suka sangat. Idea yang hebat. Baiklah, Hejama. Kan ada sebukit besar coklat di sini. Wah, jangan jatuh. Tolong jangan jatuh. Ayo selamat. Mari ambil satu coklat di sini. Oh, tidak. Semuanya sudah jatuh. Macam mana saya nak makan itu? Shh, jangan ganggu saya. Shh. Baiklah, mari coba yang lain. Apa? Gula-gula saya telah hancur. Berhenti makan. Itu milik saya. Sedapnya. Tidak. Pergi dari sini. Ada tombol di atas meja. Berhenti. Tidak. Oh, sayang. Dia sudah pergi. Apakah jenis sabit ini? Menarik. Botol yang bergaya? Wow. Dan saya ada botol yang sesuai. Saya suka Coke. Wow. Ada juga sabit seperti ini. Nampak ya ada. Dan saya memilikinya. Betapa besarnya. Cukup untuk masa yang lama. Saya harap rasanya sama. Hey Sandy, biar saya mulakan dengan botol saya dulu. Tunggu. Apa? Apakah Ayo. itu? Oh, kawan-kawan. And botol tulisannya itu coklat nih warna ngetik. Bagaimana ketak nih? Dan ada M&M's di atas. Oh, bagus. Please. Saya suka. Apa itu? Tunggu. Oh, label tuh. Ya tidak boleh dimakan. Sakura na yang kerang kita tuh Piper yang tidak pada dewa. Ya, bar. Cari giliran saya dan botol coklat saya. Mari kau pantupnya dahulu. Tersasar. Ada apa-apa di dalam? Hei, jangan sentuh botol saya. Wah, apa yang ada di dalam? Saya ada lebih banyak coklat juga. Mari coba makan semuanya. Lihat itu, banyak gula-gula di dalam. Hebat. Ia seperti binatang, tapi boleh dimakan. Sedapnya. Sedap. Saya suka. Sekarang mari makan selebihnya. Dan botolnya sudah tentu juga. Oh ya, itu hebat. Saya berliur. Tak boleh kongsikan juga. Hei, apa yang awak buat? Gula-gula. Ini dia. Hello. Apa? Saya pun mau sedikit. Tapi kamu dapat sebotol besar. Berhenti merungut. Mari, makanlah punya kamu. Oh, betul juga. Oh, susah nak gigit. Apa patut saya buat? Baiklah, mari mula dari atas. Itu jauh lebih mudah. Okey. Oh, saya nampak gula-gula sudah. Tengok.
Dia lebih sedap dari yang saya sangka kan. Mari buka. Ayo, ayo. Oh, kamu ada tukul? Terima kasih. Mari letak di atas meja. Dan Kami berikan kepada mereka. Boom! dia sangat menyeronokkan. Ya Tuhan, botol saya. Berhenti lakukan itu. Wah, itu sangat menyeronokkan. Sekarang saya boleh menikmati kolam manis saya. Ya, kami juga. Sangat sedap. Itu sangat menyeronokkan. Kami suka kan? Ya. Miley mempunyai bahagian mie yang sangat kecil. Quentin mempunyai hidangan mie coklat yang sederhana dan memang sesuai untuknya. Tapi lihatlah Sophie, dia mempunyai bahagian yang paling besar. Ya Tuhan, sudah tentu kita akan mula dengan Miley terlalu awal untuk kecewa. Cuba cepat. Baiklah, saya akan mencubanya. Saya tidak pernah mencuba mie coklat. Baiklah Suzy, sangat lazat, sangat sedap. Saya mau sampai habis. Aduh, Tuhan, saya tak makan itu. Itu banyak si kuda Miley, jangan buat begitu lagi. Sekarang giliran saya, mari coba satu mie. Sedap. Sekarang saya mau makan lagi. Ya, bagus. Oh, wow, jadi saya penuh dengan coklat. Dia soal resep sebelum menjilatnya. Sedap. First, Tuan Semenadas, mari kita cairkan mie coklat ini. Untuk melakukannya, kita gunakan pengering rambut. Hebat, sekarang kita ada coklat cair. Lihat sendiri, baunya sangat menakjubkan. Ya sedap, mari tuangkan ke dalam gelas. Begitu saja, hebat. Sekarang mari tambah sedikit krim putar. Wah. Sampai sesado straw. Oh, wow. Sesuatu tamu letaknya. Ya, saya mau sesuatu yang serius. Yo, usni shokan help. Rasanya coklat yang sedap. Wah, tapi sekarang giliran Sophie. Ayo, cuba. Betul, kawan-kawan. Saya akan cuba sekarang. Nampak begitu lazat. Saya perlukan garpu untuk itu. Ada banyak di sini. Saya perlu makan banyak sekaligus. Sedap. Susah nak berhenti. Bagusnya saya ada banyak mie. Sedap. Sangat sedap. Tunggu, saya perlu bersihin. Acu. Well, Sophie. Pengen pergi dari senyum itu mie. Berada gagas saya. Saya akan suruhnya sekarang, nampak? Saya boleh terus makan mie sepanjang hidup saya. Dan awak boleh cemburu semahu awak. Tapi kami makan lebih banyak musik, right? Alright, Anda mesti permuduan yang cerita seperti yang selapar itu. Baiklah, saya sedia berkongsi dengan Anda. Mari kita letakkan semua mie di atas meja. Itu lebih baik. Sekarang, Anda boleh mencoba. Ya terlalu banyak untuk saya juga. Terima kasih, Sophie. You still on story. Yeah, Sophie, you're the trigger. I'm sure Sharon say for and see your limb head of servant instead of a Sharon basing bersaiz in her wa. Kawan-kawan, sedih pure American Series yang suri genjang sebenarnya dalam hidup ni. Oh Tuhan, Miley, kamu akan menjadi yang pertama. Oh ya, tentu. Mari kita cuba. Apa yang patut saya lakukan dengannya? Oh, saya dah tahu. Saya akan makan semuanya. Dia ada streaman yang pur dan cerai. Kawan-kawan, bagaimana pendapat Anda? Miley seperti biasa. Ayuh, ia hanya gurauan. Saya akan makan sekarang. Hilang tak boleh makan. Ayo Sophie, giliran kamu. Ya, saya akan cuba sekarang. Apa yang patut saya buat? Baiklah, saya makan saja. Saya sangat suka jagung. Sophie, boleh tak makan dengan lebih berhati-hati? Saya diliputi jagung dari kepala hingga kaki. Banyak lari saya sudah bisa percaya. Ia sangat lazat. Oops, my Quentin. Baiklah, Mas sudah saya sebelum. Coba sedang pilih saya. Ya, saya ada jagung yang besar. Oh ya, saya akan tanggalkan ini. Wah, biar saya cuba. Betapa lazatnya. Saya suka jagung. Ya, sangat sedap. Wah,
Quentin, kamu cepat sangat. Ya, yang terakhir, saya tak boleh makan lagi. Oh, kasihan Quentin. Oh, Wah masih hidup? Wah, Sophie punya air pancut coklat kecil. Dan Quentin ada air pancut coklat sederhana, serta marshmallow sederhana dengan lidi. Tetapi lihat Miley. Dia pegang semua batangnya dengan ekor. Dan dia ada air pancut coklat besar. Tetapi sekarang giliran Sophie. Baiklah, saya akan buat deng ya Shirai. Saya bersama marshmallow kecil di sini. Saya cuma perlu celupkan dalam air pancut coklat. Dan mari kita coba. Sangat lazat. Ia sungguh enak. Wait, tapi terlalu sedikit. Betul, saya boleh minum coklat. Sayang, semuanya thank you sebenarnya. Sekarang saya boleh menjilatnya tetapi ia sudah habis. Oh, Sophie, kamu ada cerita di seperti yang sama dengan kamu. Oh, terima kasih. Giliran kami untuk masuk lagi. Ya, betul. Ini giliran saya dan saya sudah lama menunggu ini. Celupkan marshmallow dalam coklat. Wah, hebat. Sangat bagus. Mari kita ambil marshmallow sekarang. Oh, enggak mungkin. Saya terlepas tusuk marshmallow. Saya rasa mesin suka sana ke Rossi. Perfect itu buat kemana kamu semua pergi? Apa yang perlu saya lakukan? Wah, ia meletup. Tapi ia seronok. Hei, kenapa kamu ketawa pada saya? Mari, giliran kamu. Wingat sangat saya. Tapi Quentin, saya udah lidi besar. Saya udah pancut coklat besar. Dan besok dia menyelam masuk. Oh, lihat itu. Bagaimana coklat mengalir di seluruh marshmallow. Biar saya coba. Oh, very sedap. Saya suka gabungannya sangat baik. Sedap. Saya sudah makan dengan Baiklah, kita perlu memperdaya dia untuk ucapannya. Saya ada ide. Lihat ini. Siap, kita akan mencuri sebuah coklat. Oh, aku memang genius. Lihat itu, Sophie. Ia berfungsi. Wah, bukankah itu hebat? Ya, dan saya boleh memindahkannya ke air pancut coklat saya juga. Hebat! Oh, lihat dia mengalir. Kami adalah genius. Ini sangat lazat. Tunggu, apa yang berlaku? Kenapa saya kehilangan coklat itu? Kemana semua coklat pergi? Apa? Apa yang baru berlaku? Adakah mereka memperdaya saya? Saya ada sedikit Doritos. Hai, sudah bahagian yang biasa. Dan saya ada satu paket besar Doritos. Itu teruk. Ia sangat pedas. Saya benci benda pedas. Oh, tidak. Mari lihat apa di dalamnya. Saya ada kepingan besar. Dan saya ada satu yang kecil. Saya boleh mengendalikannya. Biar saya coba. Dan saya ada chip sederhana. Yes, border zenek chip. More bersesuai. Oh. Dia sedang saya makan. Baiklah, itu tidak mengapa. Sekarang giliran saya. Saya sangat takut. Saya benci benda pedas. Ini tidak adil. Saya kena makan semuanya dan buktikan yang saya kuat. Tinggal sedikit. Okey, hampir siap. Saya berjaya. Bagaimana perasaan kamu semua? Tiada apa-apa? Oh, tidak. Ia membakar. Ia terbakar. Tolong. Oh, Fricks. Kalau kalian salah diri saya terbuat. Api bermula dalam diri saya. Saya punya lebih teruk. Api keluar. Kawan-kawan, itu terlalu kuat. Bagaimana dengan kamu? Tunggu, kau di atas riba saya. Jangan buat begitu lagi. Saya sangat lapar. Saya mau makan. Makan? Di mana peserta ketiga? Ia di sini. Hai, saya robot. Jom mula memasak. Baik, sempurna. Saya akan. Wah, robot belum masak untuk saya. Menarik. Saya nak kek. Bagus. Jom mula. Istura mereka perlu ketiga kek. Baiklah. Mari kita lihat. Yang ini nampak sempurna.
pakai fillet kemenyan kek? Bagus, kita ambil biskut coklat dan letak di atas pemegang. Sekarang, Sedikit krim. Banyak. lain, lebih krim supaya ia tidak kering. Seterusnya saya perlukan sirap coklat perak. Kita akan menyalut kek dengannya. Nampak hebat. Sekarang kita beralih kepada butiran. Kita perlu menghargai keindahan ini. Kemudian kita perlukan mata. Lihat sahaja mereka. Mereka sangat comel. Melekatkannya pada jubah bersama dengan butiran lain. Dan senyuman gembira. Saya suka. Baik. Komelnya. Itu bukan semua. Saya sudah sediakan periuk kek. Mari kita cas dengan elektrik. Sekarang memasukkannya ke dalam kek. Robot ni akan menangkap isyarat. Baiklah. Selesai. Tetapi Chef, saya boleh membaca. Bagaimana dengan anda? Robot comel-comel. Terbaca harap 7 istri memasak. Terima kasih kerana mendengar. Kerja yang bagus. Malangnya robot tidak. Ini. Anda boleh Fermi. Returni Skittles. dia ada perut. Damai. Dan sekarang, melampirkannya ke kek. Lapisan demi lapisan. Warna demi warna. Dan sekarang, Nutella. Saya tak boleh buka. Robot, boleh awak buat saya? Sudah Tutui. Ya. Beri saya sedikit masa dan saya akan buang penutup itu. Itu pandangan laser saya. Ia boleh melakukan apa sahaja. Oh, terima kasih robot. Kamu Kerja berjaya, bagus. gadis. Untuk Nutella, mari ke kek. Untuk Nutella, semua suka sempurna. Lebih banyak. Mari kita mulakan. Label dan kenakan. Betapa cantiknya. Ya, Chef. Sekarang giliran saya. Milik saya akan lebih baik. Saya menggunakan krim biru. Ia akan menjadi watak yang sangat popular. Awak tahu siapa itu? Tunggu sebentar. Mari kita pasang mata. Sempurna. Kita semestinya perlukan biskut dengan chip coklat. Semuanya berjaya. Saya suka. Kucing siapa adalah cookies? Sudahkah sampah kotoran kita? Perlu mengeluarkannya. Segera menghidupkan... Semua core super saya. Hit. Kawan saya dari Amoy. Oh, tapi apa yang kamu lakukan? Oh, itu hiasan saya. Baiklah, kita sudah bersedia. Kek-kek Anda kelihatan hebat. Skittles kegemaran saya. Semuanya telah dibakar. Wah, lihat kek itu. Mari coba yang ini. Siapa itu? Sedap. Saya suka. Mari kita coba babi itu sendiri. Saya coba bunuh diri. Oh, hebat. Dia gosok. Betul ke? Saya sangat gembira. Terima kasih. Anda Rufre's Durgateig. Sekarang saya mau ayam. Saya sangat lapar. Saya akan makan semuanya. Baiklah, ya bagus. Saya perlukan satu ayam. Tuangkan sos yang lazat di atasnya dan sapukan. Sempurna. Masukkan ayam kita ke dalam ketuhar. Baiklah, seperti yang ia sudah. Oh ya. Ayam itu dimasak dengan sempurna.
Ya, ternyata lebih baik daripada yang saya bayangkan. Sekarang, saya perlukan sayur-sayuran. Chef, bergerak sedikit ke belakang. Bagus. Oh, saya perlukan 2. Beri saya tomato cherry ini. Potong yang kuning dulu. Bagus. Sekarang saya perlukan papan. Memicit sedikit mustard dan sos tomato ke atasnya. Seterusnya, tomato cherry. Dan lakukan. Ayam yang lazat. Wah. Robin, hey, boleh awak masak ayam untuk saya? Dustering si Frega gets here, babes. What are you worried? Siap. Tidak, semuanya terbakar. Itu tidak baik. Hei, lihat ayam ini. Oh, betapa teruknya. Ini tidak berguna. Dan saya akan menukar ayam ini dengan senang hati. Untuk minggu depan. Kalau Lihat saya. Ia sangat lembut. Hei, di mana ayamnya? Sudah habis. Kami belum cukup makan lagi. Saya ada ayam lain. Ia berbau amat sedap. Mari kita coba. Sedapnya. Hore! Kemenangannya milik saya. Tidak, saya mau makan koktail. Tidak! Kau akan selesai. Ada kau ini beberapa puluh aja berbeda mengandungi jus yang lazat di dalamnya. Hebat. Sekarang menuangkan bahan rahasia saya. Terima kasih. Yang tinggal hanyalah mencampurkan semuanya dalam shaker. Goncang, goncang, goncang. Dekat punya pers pening? Hebat. Itu bermakna kita boleh membukanya. Memasuk ke straw. Menghiasinya dengan oranye. Saya juga ada idea yang hebat. Saya akan gunakan pelbagai jenis soda. Untuk permulaan, kita campurkan semua limun ini bersama. Dan Coca-Cola sudah tentu. Sekarang, tambahkan gula-gula kegemaran Molly. Ia pasti akan menyukainya. Sedikit rasa masam. Dan Mentos. Jom tambah lagi. Hebat. Terpa anjing. Ini mesti dimusnahkan. Dimusnahkan. Proses pemusnahan telah dimulakan. Terima kasih, robot. Awak selamatkan kami. Tetapi apa yang harus saya beri kepada Molly? Dia akan minum kok biasa. Nampak bagus. Saya telah membuat milkshake sebenar. Tinggal untuk tuang ke dalam gelas. Tengok saja. Comelnya. Wah, bagus. Kita sudah selesai. Oh, saya perlu bawa koktail. Apa? Hanya Coke? Serius? Baiklah, mari kita cuba. Coke sentiasa bagus. Sekarang koktail. Menarik. Rasanya sangat pelik. Burung polen. Tak suka ini. Masih ada ruang untuk beberapa koktail lagi. Bagaimana Anda boleh terbang dari sini? Wah, ini menakjubkan. Cap, Anda pasti pemenangnya. Oh ya, kemenangan milik saya. High five, robot.
Selamat datang ke cabaran memasak. Pertama, saya mahu kek M&M's. Adakah anda bersedia? Oh, ini dia. Mari kita lihat. Saya lihat bahagiannya mengikut warna biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Sekarang untuk lapisan atas, saya akan gunakan bentuk hati. Ini sedap. Saya akan tuangkan seluruh balang apa sahaja untuk cucu perempuan saya. Letakkan dredges berwarna terang di atas atau apa sahaja itu, angkat. Oh, itu cantik. Oh, tunggu sebentar. Sempurna dan ia dibuat dengan kasih sayang. Luar biasa. Wah, itu bagus. Tapi sekarang giliran saya. Saya ada gula-gula getah. Lihat jalur-jalur itu. Ia akan kelihatan hebat di atas kek. Wah, sekarang apa yang kita ada seterusnya? Sudah tentu coklat. Oh ya, tunggu sebentar. Ini gila. Oh nenek, terima kasih banyak. Ia sedap. Saya telah membuat rama-rama. Saya akan letakkannya di atas. Dan apa yang kita ada di sini? Oh ya, beberapa lagi hidangan. Sempurna. Tonton dan belajar. Ini kek sempurna saya. Menambah M&M's yang lazat di atas. Oh ya, membuat karya seni. Bagaimana kamu suka? Saya tahu satu karya agung. Kami yang sudah bersiap. Wah, kek yang cantik sekali. Oh, ini sangat sedap. M&M's yang lazat. Bagaimana dengan kek itu sendiri? Ia luar biasa. Sedap. Beralih ke kek seterusnya. Lihat hati yang cantik ini. Saya akan mulakan dengan yang ini. Luar biasa. Bagaimana dengan kek itu? Oh, ini sedap, hebat. Dan sekarang, rama-rama. Oh, wow, semuanya boleh dimakan. Rama-rama itu sendiri sangat lazat. Sekarang, masa untuk kek. Ia kelihatan begitu menyelerakan. Dan ia sedap. Pemenangnya adalah, oh ya, saya berjaya. Sekarang, saya mahu kek gaya Barbie. Baiklah, cucu. Mari kita lakukan. Marshmallow, kedengaran menarik. Mereka sangat lembut. Lihat itu. Baiklah. Melekatkan beberapa marshmallow. Oh ya. Hah? Apa yang salah? Nutella. Semua orang suka. Dan yang sekarang, marshmallows. Adakah ia akan berfungsi? Ya, ia sempurna.
Lihat itu. Sudah habis? Saya ada lagi. Ambil saya punya sebagai ganti. Sempurna. Baiklah, saya beralih kepada saya punya. Ini dia marshmallow. Asal Archie, despite your manis dong siap. Lihat saya keperluan sarung tangan mengambil marshmallow, menambah sedikit warna hijau, mencampurkan semuanya bersama. Dan doh hijau saya sudah siap menggulungnya dengan bantuan penggulung. Saya sedang membuat gaun baru untuk anak patung itu. Baiklah. Butir ni. Sekarang kita akan menjadikannya benar-benar sempurna. Bagaimana kamu suka? Saya rasa ia luar biasa. Beberapa bunga. Ya, satu lagi karya agung. Adakah kamu bersedia untuk mencuba kek kami? Wah, cantik. Saya akan mulakan dengan yang ini dari chef. Rasa marshmallow sangat sedap. Saya suka. Seterusnya, yang ini. Oh, ia sungguh tidak dapat dipercayai. Sedap. Dan akhirnya, kek dari Tyler. Wah, saya suka. Sangat keren. Tapi siapa pemenangnya? Itu susah. Baiklah, saya tahu. Nenek. Oh, terima kasih cucu. Dan akhirnya, kek batang coklat. Boleh buatkan untuk saya, sudah tentu. Batang coklat ini menakjubkan. Mari kita intip nenek. Oh, awak telah dilucutkan senjata. Itu gurauan. Baiklah, saya mula menghias kek batang merah jambu di sekeliling perimeter. Sekarang masa untuk taburan manis. Perlu benang pucingan ini. Lebih bright, lebih hebat. Oh, ya, sempurna. Dan satu ribbon. Ya, seperti hadiah. Nenek, apa? Oh, tidak. Oh, tunggu sebentar. Sedia, saya akan mula menghias seluruh kek. Itu jauh lebih baik. Saya hanya perlukan batang-batang itu lebih pendek. Tidak buruk, tidak buruk. Siapa serbu di tengah dan telur coklat. Kek ini kelihatan seperti sarang burung yang sebenar. Cantik, jangan sentuh giliran kamu, sayang. Baiklah, saya akan menggunakan bag pastry untuk menghias bahagian atas kek. Saya menggunakan krim coklat, menambahkannya ke sisi. Tidak buruk, tidak buruk. Dan muka landak menggunakan batang coklat. Wah, dia berkejut. Landak coklat sudah siap. Apa pendapat anda? Wah, luar biasa. Saya akan mulakan dengan landak. Sedap. Ini sangat bagus, saudara.
Seterusnya ialah kek berbentuk sarang ini. Oh, ia benar-benar menggembirakan. Sedap. Dan akhirnya, kek hadiah. Wah, ada banyak taburan dan batang coklat merah jumbo. Kek ini sedap juga. Saya tahu ini pemenangnya. Saya tahu. Ya,